Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. So, video ni saya rakam waktu malam. Jadi, dalam video ni saya nak terangkan sedikit berkaitan resonance untuk organic chemistry. Okay. Jadi, antara soalan yang mungkin korang rasa tak suka, ni rasa untuk KOT 1 dan KOT 2 ialah berkaitan resonance untuk struktur organik yang kompleks. Okay, contohnya macam ni. Okay, nampak kan? Ni contoh soalan. Dan dia sebenarnya adalah sedikit sukaran untuk korang kalau macam korang nak buat kan. Jadi video ni saya nak beri perkongsian lah berkaitan macam mana korang jawab soalan resonance kalau macam ni. Okay, ni saya penting untuk jawab soalan berkaitan acid base. Lepas tu kalau soalan tanya resonance umum ataupun untuk lain-lain kehadapan lah. Okay, jadi macam mana tu resonance. Jadi ada beberapa case lah untuk resonance ni. Yang pertama ialah case yang kalau bagi macam ni. Okay, nanti saya bagi contoh yang terperinci lah. Yang mana dia ada double bond. Bocor, patah pula saya punya pen, saya punya nib. Tak apalah, dia macam agak kasar sikit. Okay, tak apalah, kita buat lah. Ni ada double bond. Lepas ni ada positive charge. Okay, jadi kita kena tahu apakah bond yang bergerak. Bond yang bergerak dalam resonance kebiasaannya ialah pi bond. Pi bond tu ialah bond macam ni lah, pi bond. Kalau bond yang hubungkan C antara C, ni C. Jadi bond yang hubungkan ni lah sigma bond. Dan bond yang membentukkan multiple bond, yang tambahan ialah pi bond. Lagi satu ialah lone pair. Lone pair juga bergerak, tapi macam mana nanti. Yang seterusnya ialah charge. Okay, macam mana charge bergerak tu disebabkan oleh pergerakan pi bond dengan lone pair. Lone pair tu non-bonding elektron lah, atau nama lain non-bonding elektron. Okay, macam mana? Okay, jadi untuk case satu ni, ini paling simple lah. Ini ialah pi bond dan ini ialah charge positif. Elektron adalah charge negatif. Jadi of course dia tertarik untuk pergi kepada yang positif. Jadi kita bawa lah. Patah lagi. Maklumlah pensel baru saya beli dekat kedai tadi. Okay, bawa ke sini. Okay, ingat dia memang ada pi bond. Lepas tu dia jarak. Lepas tu kat jarak tu dia ada positive charge. Faham tak? Pi bond, sigma bond dengan yang ada jarak tu dengan positive charge. Elektron suka pergi positif. Jadi apa yang jadi? Dia akan mati macam ini. Okay, pi bond dia akan alih ke sini. Elektron dia akan alih ke sini. Lepas tu positive charge dia akan bergerak, akan pindah ke sini. Sebenarnya bukan macam charge bergerak, tapi sebab kat sini yang macam kurang charge. Jadi sebab itulah sini yang tercharge positif. Ini dah lengkap. Okay, biar saya tunjuk dalam bentuk expanded. Okay, nampak kan? Okay, yang ni sebenarnya kalau kau zoom, ini ialah struktur untuk atas ni, yang mana pi bond kat sebelah kiri. Sebab kat sini cukup 4 bond. Tapi sini dia 3. Kita tahu C ni boleh bersambung dengan 4 karbon, 4 bond. Tapi yang ni cukup lah 4 bond. Sebab 1, 2, 3, 4. Tapi kat sini tak cukup 1, 2, 3. That's why satu yang tak cukup tu dia membutuhkan satu positive charge. Jadi maksudnya nak mencukupkannya, mestilah yang elektron kat sini kena bawa ke sini. Okay, jadi bila jawab dia bentuk kat sini, sini pula akan kurang charge. Sebab bond kat sini dia akan bergerak ke sini. So that's why sini akan kurang charge. That's why charge positif. Okay, faham tak? Ini case yang pertama. Okay, ini case yang kedua. Case kedua ni ialah kalau ada pi bond macam ni. Ni pi bond yang mana ada C atom dengan atom yang lagi elektronegatif. Okay, elektronegatif tu ialah O dalam case ni. Okay, biasa terbentuk kalau CO lah. Kalau nama CO ni senang lah, korang boleh membentukkan charge macam ni. Korang boleh tahu okay, resonance ni akan berlaku macam mana. Okay, kita tahu bahawa ni adalah atom C dan O ni adalah lagi elektronegatif daripada C. Jadi pi bond kat sini akan bergerak kepada O. O akan ambil pi bond tersebut. Kiranya elektron akan bergerak ke arah O. Jadi apa yang berlaku ialah charge negatif akan pergi kepada O.
Sebab O kan elektron negatif, dan elektron negatif lagi suka untuk menerima charge daripada menderma. Sementara tu sebab C ni elektron dah pergi pada C dah, jadi C kat sini akan kurang charge, that's why bercharge positif. Dan kalau kita visualkan, okey, ini adalah sebelum berlakunya pemindahan charge. Lepas kita pindahkan charge, dua elektron akan pergi kepada O. That's why ada dua elektron O lebih kat sini, formal charge akan negatif. Secara itu, C ni pula asalnya ada 4 bond, C pula ada 3 bond. So, itu tak lengkap. Dan tak lengkapan itu, kita pandakan dengan charge positif. Formal charge positif. Faham tak? Harap korang faham lah. Should be dia sesuatu yang dia taklah kerja rumit sangat. Okay, ni kes yang ketiga. Macam mana pula kalau ada lone pair kat sini dan satu sigma bond jarak, okay, dan atom bersebelahan dia, iaitu adjacent dia ada charge positif. Macam mana? Okay, kita tahu bahawa lone pair ni elektron, dan elektron dia suka elektron negatif, dia suka pergi positif. Itu sifat elektron, dia suka pergi positif. Okay, jadi lone pair kat sini akan bergerak ke sini. Faham tak? Dia akan bentukkan bond baru untuk mengisi kekosongan dekat positif tu. Ingat, dia positif bukannya sebab apa? Sebab dia kurang charge, dia kurang elektron, kurang bonding, kurang kasih sayang. Kita anggap charge positif tu macam dia kurang kasih sayang daripada si elektron. So that's why lah dia akan charge elektron. Oh, tak apalah, kita bagilah sikit charge kat sini. Barulah cukup kasih sayang dia kan. So sayang. So just sayang si ketat-ketat. Contohlah. Okay. Jadi macam ni lah akan berlaku. Kalau dia lone pair tu akan berkesi. Jadi itulah kenapa. Okay. Ni sebab formal charge Jadi lone pair ni akan bergerak mengisi kosongan dekat atom C yang ini. Faham tak? Dia sebenarnya sama kalau ada apa-apa. Cerita macam ni dalam bentuk yang lazim. Okay, ada atom X, ada atom Y, ada lone pair, lepas tu sebelah dia ada atom charge positif. Kita bagi sini, kita bagi tahu atom positif, kita bagi charge kat tengah dengan lone pair untuk isi kosongan tu. So dan jadi X, Y. Inilah antara dia. Faham? Okey, dan kes 4 adalah untuk conjugated. Dan saya rasa ini yang korang tahulah. Kalau tu kes 4 untuk conjugated, contohnya untuk benzin kan. Conjugated maksudnya contohnya double bond dengan single bond berselang-seli. Iaitu contohnya macam ni kan. Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Dia berselang-seli. So kita boleh lah pindah macam ni. Berpindah double bond pergi single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Dia akan pergi, dia akan kali one by one. Jadi pada masa sama dia akan bentukkan macam ini. Dia akan bertunggang terbalik. Faham kan? Ini antara teknik untuk resonance. Pasal aplikasi yang spesifik itu nanti saya akan terangkan. Okey, ni adalah contoh yang pertama. Okey, sebenarnya bagi Harid lagi suka guna case 1, 2, 3 lah. Case 4 tu boleh juga, tapi kita utamakan 1, 2, 3 dulu. Okey, ni bacaan pada Harid lah. Okey, balik pada soalan contoh 1. Okey, cara terbaik untuk resonance ialah kita gerakkan elektron satu persatu. Okey, arrow tu wajib sebab arrow itulah yang menunjukkan pergerakan elektron. Kalau tak pergerakan elektron, macam mana kita portray macam mana elektron tu gerak? Okey, so inilah kita punya pi bond. Jadi cuba tengok bentuk ni. Ni ada pi, ada multiple bond dengan single bond. Lepas tu multiple double bond berjarak dengan gap dengan single bond. Lepas tu ada pi bond. Lepas tu ada charge positif. Sama lah kes ni dengan kes 1 ni. Double bond, single bond, ada charge positif. Jadi apa yang jadi ialah kita boleh gerakkan ke sini. Ingat, gerak one by one. Tak perlu nak gerak banyak. Jadi apa akan jadi? Positif charge akan pindah ke sini. Akan suat dekat tu yang mana tak betul terlibat tu stay. Lepas tu yang double bond akan gerak ke sini. Okey? Faham, nampak kan? Okey. Inilah apa yang berlaku. Lepas tu seterusnya.
pi bond kat atas tu, mana boleh kita gerakkan? Okey, kita tengok apa lagi. Kat sini nampak tak? Okey, kita boleh bergerakkan ini pergi sini. Sebab ni kes sama je. Nampak? Ni ada double bond, single bond gap, lepas tu ada charge positif. Kita gerakkan dia dan seterusnya terbentuk lah ini. Yang ni tak libat, jadi kita biar. Lepas tu charge positif sini, double bond sini gerak ke sini. Lepas tu ada charge positif bentuk dekat sini. Jadi inilah contoh pergerakan untuk resonance molekul ini. Ni boleh kira lagi tak? Cuba tengok. Sini ada gap. Lepas tu sini, oh sepatutnya tak ada. Tengok tak ada lone pair tak yang sebelahan dia? Atau ada atom-atom lain macam O and yang pakai heteroatom? Ada tak? Tak ada. So biarlah tak ada apa. So inilah bentuk contohnya. Contoh kedua. Baik, ini contoh kedua. Contoh kedua ni kita tengok, kita ada, dia tak ada charge positif. Jadi kita sendiri yang kena wujudkan mana elektron tu ada, mana charge positif tu ada. Okey, kat sini kita tahu ada C atom dengan O atom, C dengan O. Jadi kita gunakan kes 2. Kes 2 yang contohnya macam karbonil lah. Kes 2 ni sebenarnya dia untuk atom yang berbeza elektronegativity, tapi yang tu common untuk karbonil. Karbonil paling common lah. Okey, tengok karbonil confirm insyaAllah boleh ada bentuk macam ni, yang mana double bond tu akan pergi kepada O atom. Okey, sebab O atom lagi elektron negatif. Jadi kita try ni gerak ke sini. Okey, jadi apa akan jadi? Sini O atom akan terima elektron, jadi lagi negatif, form a charge. Lepas tu yang C atom kat sini dia akan positif sebab dia kurang charge. Nampak tak? Okey, inilah resonance structure pertama. Yang berikutnya, lepas tu kat sini kita tengok ada double bond. Double bond ni dipisahkan oleh satu sigma bond, lepas tu terus ada positive charge. Jadi double bond, pi bond ni akan bergerak ke sini. Lepas tu apa akan jadi ialah okey, pi bond ni akan mengisi kekosongan kat sini. Jadi positive charge ni akan gerak ke sini. So that's how so inilah resonance structure untuk ni lah, untuk apa nama, untuk structure ni. Dia tip dia gerak one by one je, jangan macam terburu-buru sangat. Gerakkan satu per satu. Okay, ni contoh berikutnya. Jadi okay, kita tengok sini. Okay, kita tengok sini automatic ada C double bond O. Jadi C double bond O ni C, boleh gerak ke sini, pi bond boleh gerak ke sini. Jadi sebab ada basic negativity kan, ingat kes 2. Jadi akan jadi macam ini. Negative charge, O akan terima most of negative charge, sementara ni pula akan charge positif. Lepas tu kat sini akan negatif. Okey, ni sebab remain lah. Jadi kat sini ada lone pair. Ingat kes 3, lone pair, lepas tu sebelah dia adalah charge positif. Jadi dia boleh membentukkan ikat bond. Jadi dia akan bentukkan pi bond kat sini. Ini lone pair ni akan masuk ke dalam bond ini, membentukkan ikatan antara positif dengan negatif charge tersebut, dan seterusnya akan membentukkan pi bond. Okey, yang mana tak tiba kita kekalkan lah. Okey, jadi inilah struktur reactor untuk contoh 3. Jadi harapnya dengan sedikit penerangan ini dapat membantu korang untuk memahami lebih lanjut berkaitan resonance dalam struktur organik. Okey, saya rasa itu je penerangan saya. Maaf kekurangan. Assalamualaikum.